Kita nak tukar wiper ni. Okey, wiper daripada Nakamichi ni. Okey, saiz 21 dan saiz 14. Okey, yang ini dulu kita tukar. Nak buka dia, dekat bawah ni ada klip Dekat bawah ni ada klip ni, just tolak je. Tolak ke depan. Dah. Ni klip dia. Jap. Ni klip dia kat bawah ni. Tekan, tolak ke depan. Okey, yang ni baru. Ni okey, yang baru ni mantap lah geng, daripada Nakamichi. Okey, silikon dia padu. Masih ada cop lagi Nakamichi ni. Okey, lepas tu just masukkan je ni, buat macam ni dan tarik macam tu. Dah settle. Okay, so nanti kita buka ni. Tengok. Silikon dia. Ada geng silikon dia. Okay. Bagi dia fit sikit. Okay, sekarang kita buka yang kecil pula. Ni, yang ni. Berapa ni? Yang kecil. Buka lagi yang kecil. Yang kecil ni pun sama juga kat bawah ni ada klip dia. Okay, tekan klip dia tu dan tolak ke depan. Okay, tekan klip dia tu, tolak ke depan. Settle. Ni klip dia. Ni. Okay, ini yang kecil pula, saiz 14. Okay, masukkan. Tu tarik ke depan. Dah lock. Okey, so buka silikon. Padu geng. So settle. Okey, jadi kita tengok macam mana dia punya wiper berfungsi. Mantap tak mantap? Okey. Yang kita test. Bunyi tak ada lah geng. Bunyi tak ada. Sebelum tu ada bunyi tau. Aduh. Okay, daripada tepi ni mengkilat tu. Licin tu. Okay geng. So siapa nak beli boleh check dekat Beg Kuning geng. Harga memang murah. Mampu milik.